Konflik yang sentiasa bermain dalam pemikiran mereka yang terlibat dalam pelaburan emas ialah bila waktu terbaik membeli emas, bila waktu terbaik menjual emas, apa item terbaik untuk dibeli, perlu beli atau jual sekarang atau tunggu dulu, atau jika jual sekarang ada tak peluang beli balik emas yang sama pada harga belian pertama dahulu. Jika anda ada konflik sebegini, ia sebenarnya bukan isu harga emas naik atau turun. Isu sebenarnya ialah anda masih lagi memilih antara mengumpul gram atau untuk maksimumkan keuntungan. Konflik ini tidak akan selesai selagi anda belum tentukan posisi sebenar anda dalam pelaburan emas. Adakah anda seorang penyimpan, pelabur atau peniaga emas? Majoriti mereka yang terbukti semakin kaya dengan emas sebenarnya ialah golongan penyimpan emas, bukannya pelabur emas. Menjadi kaya dengan strategi sebagai penyimpan emas sudah terbukti sejak zaman berzaman. Jadi bagi posisi penyimpan, emas perlu dijadikan sebagai simpanan jangka panjang sekurang-kurangnya 2 tahun dan fokus adalah untuk menambahkan gram emas dalam simpanan anda. Kaedah ini tiada magic. Anda hanya perlu berusaha untuk mengalihkan sebahagian daripada pendapatan untuk simpanan. Tetapi kaedah ini adalah kaedah simpanan yang paling berjaya, selamat dan menguntungkan buat yang ada ilmu. Bagi yang berminat untuk memulakan langkah pertama dalam simpanan emas, anda boleh rujuk pin video saya untuk 5 langkah daftar akaun Public Gold dan saya akan bimbing anda dalam cara dan langkah-langkah simpanan emas yang terbaik untuk anda.